Welcome to my channel, Elia, or welcome back to my channel. My channel is vlog and game, and random video with family and friends. Subscribe and like my video. Enjoy the video, bye. Guys, hari ini kita akan memasak. Saya akan masak ikan sardin. Sebab mak saya dia tak sihat sangat, so saya akan masak hari ini. Dan korang kena teman saya sahaja ya. Dan kita akan sambung vlog untuk Ramadan. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام. C'est le jargon. C'est ma France, sucre et sucre noir. Bukan sagu. Saya tak pernah tahu, saya tak pernah sagu. Tapi sebab kesuka saya jual, masa tu dia jual. Saya buat terus makan. Sebab sedap. Sebab dia sedap. Siapa yang tak pernah tahu ni, kita tak nak sagu. Okay, sampai sini saja video nak makan. Dan nanti kita akan sambung vlog-vlog yang Ramadan yang lain. Ini hanyalah sekadar video. And sama ke next vlog nanti. Okay. Baik, hari ini hari Khamis, esok Jumaat. Hari ini malam Jumaat. Hari ini kita puasa tak tahu apa hari dah. Saya tak tahu. Hari ini 13 hari bulan 3. Bye. Okay, hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat. Okay, hari ini hari Jumaat 14 hari bulan 3 2025. Dan sekarang saya tak tahu saya nak buat apa. Saya pasal solat subuh. Tadi sahur saya tak adalah nak buat video tadi lah. Saya just sahur je macam biasa. Saya tak nak buat video. Ini saja sebab saya tak nak buat video apa. Tahu tak? Saya tak tahu buat video apa sebab saya punya live. Saya tak nak. Saya malah nak rekod sebenarnya. Tapi saya nak buat. Okay. Hari ini hari Jumaat. Kejap lagi saya nak study sekarang. Kena study, saya nak kerja sekolah. Dan saya nak pergi masak untuk berbuka. Apa dia kena pakai spek suka hati aku. Ni dia macam ada peluang sangat. So saya pakai spek lah kan. Okay. Kita sambung vlog. Okay. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. Terasa masak. Dan sekarang dah 7 minit dah. Dan kita semua ini adalah air soya. Ini kami puasa esok soya. Sebab apa soya tu dia tak ada guna. So saya suka soya. Ini bagi soya. Saya tak buat air.
buka je, sekejap lagi tak akan buka. Kat sini lagi pukul 7.24 macam ni kita buka. Okay, kita akan sambung vlog-vlog kita yang bulan Ramadan dekat video lain. Saya akan tengok video ni sama ada macam video pendek. Kita akan buat video waktu part 1, part 2. Okay, saya harap ada yang saya rasa saya akan tulis resipi bahan saya senang tak sini. Tapi resipi ni kalau nak senang, kalau tak faham boleh cari dekat Carol Amin punya resipi. Sebab saya tulis video dekat TikTok tu, ayam masak Bali ayam dia. So sambung video ni. Tapi tingkap sebab nak dengar azan. Sebab kat rumah ni dia macam surau jauh sikit. Surau jauh. So kita kat sini untuk mendengar azan sahaja. Daripada mendengar azan ni. Kita buat besok raya taklah. Thank you. Nampak saya tahu kira tiba. Saya kira-kira sampai saya ingat. Kita tolong isi. Tu ni bukan saya buat, tu tak buat lagi. Hari Khamis kita nak pergi sekolah. Sebab saya tak baca gitu dulu, saya terus buat video. Okay? Bye. Kita nak pergi terawih untuk kali tahun. Saya tak pergi terawih untuk puasa ni. Sekarang dah mulai bulan, dah nak habis puasa dah. Sebelum pergi. Okay, sekarang kita dah balik solat terawih. Kita nak pergi rumah ini. Kejap lagi kita bersih muka, bersih solat maghrib. Kita nak pergi terawih untuk hari kedua. So situ saja saya nak cakap. Tapi sebenarnya saya akan buat video untuk barang-barang raya. Saya akan unbox barang-barang raya saya. Tapi saya ada tinggal satu lagi tak cukup. Tapi dah cukup, cumanya dia tak hantar lagi. Barang tu sampai 24. Kita akan buat unboxing tudung. Macam masa Alia unboxing tudung warna navy blue tu, dia tak macam tak match sangat dengan baju raya. So kita beli warna cerah sikit. Okay, video yang saya cakap ni macam baju raya semua, saya akan post lepas raya. Lepas saya sambut raya baru saya post. InsyaAllah saya akan siapkan dalam malam raya atau malam esok hari kedua raya baru saya post. And itu saja. Lighting dia adalah lighting. Biasa. Motor tayo. Kita di kedai suhu saya. Berapa mula? Ay. Dah lari. Apa kita? Dia belum masuk lagi. Main Mobile Legends untuk bosan. Hello. Okay. Yeay. Mana awak punya mangkok? Tak boleh buka lah dia punya. Saya faham kita. Kita dah balik. Tadi saya pergi tarawih kan. Saya pergi tarawih. Saya pakai telengkung dan kain tak ada. Aku dah kereta berpuasa. Mana kain? Saya pun pakailah kain dekat surau, telengkung di rumah. Saya lagi haji dekat letak saya. Saya dekat dengan azan tau. Yang ni orang yang je sangat tu muka awak. Marah pula.
betul aku nak raya gini. Dah raya lah. Tak apa. Betul. Mana? Itu dah. Apa pakai macam tu? Apa ibu buat boleh atas makan you? Cantik ada sausage you. Kaki pergi pasar Ramadan. Kita baru pasar Ramadan. Ada komuk. Kata begini ada si komuk. Kamu nak rasa saya? Ali. Betul barang kita ambil. Tapi ada lagi 2 lah. Ingat. Nasi. Popia. Nasi mak saya. Kunafa. Air teh. Air teh. Air apa? Air kopi. Kuih. Saya terbalik. Saya tak sure. Bisa beli ekor je. Saya nak impakkan saya punya spek ini berfungsi supaya saya pakai. Aku tak tahu kenapa kamera dia jadi macam kecil-kecil macam tu. Relax please sebenarnya. Ada warna kuning tapi saya tak nak warna kuning. Sampainya. Okay, kita nak unbox kita punya tudung raya. Aku beli tudung tapi tak sama dengan colour baju luar tu. Baju raya saya tak sudah. Stay lagi dekat Shopee. Kasar sikit lah. Okay, yang kasar sikit. Yang saya beli yang waktu tu warna navy blue tu lembut gila nak mampus. Kasar. Dia tak sama. Strawberry chocolate. Situ kan. Mak saya baru kali kedua makan kunafa tak. Macam mana saya tak tahu. Saya tak makan. Sedap lah juga. Rasa coklat. Rasa strawberry. Harga dia RM6 je. Tak berasa saya. Dia punya ni kan. Ni cabut. Saya makan ayam. Kita bilis macam tu lah. Saya ngap kan. Saya jadi macam ni dah. Lepas tu dia ada macam sengal sikit. Gigi ada sengal sikit. So saya tak tahu rasa apa ke tak. Saya rasa nak pijat gigi. Sebab waktu saya kata kalau ada macam apa-apa kan. Rasa cabut ke terus pergi hospital terus. Sekarang kita nak pergi check rasa sebab kan saya cakap rasa saya tercabut. Saya punya bag ni tercarat. Tak tahu lah boleh ke tak sebab saya nak buat lagi seminggu nak raya. Sebab sekarang lagi seminggu nak raya. Dan apa tu dah nak raya. Saya malas nanti kan nak makan tak selesai pula. Okay. Okay, saya dah tak pakai power chip. Kalau awak tengok kat sini kan saya ada power chip kat sini. Dan sini pun ada, sini pun ada. Sekarang sini dengan sini sahaja ada. Yang ni dah tak ada sebab dah rapat dah je depan. Power chip fungsi untuk rapatkan gigi. Okay. Saya tercari yang ni dan dah okey dah. Kita pergi ekoshow sebab masa nak cari barang untuk dekor rumah untuk hari raya. Nak buat stadium, mini stadium. Tak ada orang pun. Tak ada orang ada je tapi tak ramai. So sebenarnya nak yang macam saya dah tak ada pergi makan dan berbuka kita. Dan kita buat berbuka.
Bunyi dekat luar. Sekarang dah berbuka. Semua berbuka. Dah siap makan. Nak balik. Saya pergi iftar dengan kawan saya. Okay, hari ni kita nak buat kek untuk kawan kita sebab kita nak pergi iftar. Ya, kawan Red Velvet punya ni saya pergi beli kat Ecuador. Ni cara tengok dia kat belakang ni je ya. Kawan saya tu dia pernah request, faham tak? Dia kata kau ni kalau buat kek bagilah sikit kat kita orang kan. So kita buatlah. So kita hari ni slow mau buat kek. Hari ni kita akan buat kek. Saya sebenarnya malas nak tengok muka saya, tapi dia macam boring kalau tak tengok muka saya. So hari ni kita akan buat kek Red Velvet untuk kawan saya. Kau kalau tak nampak effort aku kau terkerajang keluarga. Aku dah buat kek ni untuk kau tau. Tak sedap apa. Kau rate je elok Tak rate aku sepak aku. Okay, hari ni kita akan buat kek. Kau dah tengok sajalah resipi dia. Kalau nak tengok boleh beli dekat Eko, dia punya tepung yang dah siap dah. So kita akan pakai timbang. Lepas tu punya ni lah timbang. Kalau pelik sikit-sikit saya minta maaf sebab saya nak cepat So kita akan buat kek, okay? Apa nak cakap, kita akan pergi iftar pukul 6. So kita nak buat kek dengan cepat sekarang. Express. So jom tengok. Salah sikit, so I'm sorry. Coklat latte masak mocha. Bawah tu ada kek nasi. Benda tu nasi komak. Apa? Kenang aku nak balah hilang. Okey aku sakit hati. Tu okey kita berharap ni mek. Kau ambil tu bulan ni. Jadi sebelah. Saya pun pelik kenapa tu. Lagi kita balik. Lah aku rasa nak rambut tarik dah. Pasal ayah tu. Piping. Jadilah lebih bakar. So kita akan tambah coklat, letak strawberry lah. Bazar. Bazar dah pengen lah. Iftar ni iftar ke iftar. Kerangkal. Awak asmari wakil. Oh, dekat atas ke? Nanti hantar ya? Oh, lalak. Aku nak balik. Sekarang kita nak balik dah. Sekarang kita dah sampai dekat rumah. Saya dah siap solat, saya dah siap semua dah. Kat semua siap dah. So, anak semua saya. Dia favorite cake.
tak make up lagi okey tak make up. Tahu tak malu gila aku make up. Malas nak pergi apa tu? Saya malas nak cabut tubuh semua lagi. Saya nak pergi buat TikTok dulu. Kita nak buat TikTok dulu. Lepas tu aku saja je sebab aku bosan kan. Dulu kan aku tak suka pakai tulis liner. Sekarang pakai tulis liner rasa tak okey sikit. So pretty sikit. Pasang lampu raya. Dekat saya tahu lemak saya. Pasang lampu raya rumah dia. Rumah sendiri. Tak pasang. Nampak. Saya tak boleh pegang-pegang sate. Pegang tangga macam tu je. Ya, pasang lampu raya. Tak dia tak macam mana. Bagi saya. Tak nampak sangat nampak. Nampak je lah. Buat nampak. Yang ni tepi ni je lah sikit. Okay, dah siap. Ganti makeup lagi. Esok dah raya. Baru nak ganti makeup pagi buta ni. So, bye. Makeup raya kita dah siap. Walaupun saya tak mandi lagi. Tapi saya berlatih untuk makeup untuk raya. Okay. Stay orange ya. Stay muka saya kan nampak orange. Sebab saya pakai warna orange banyak ya. Okay, nampak? Boleh tak? Okay lah kan? Boleh lah. So tak nak buat kening. Aku buat kening je jadi harga mahal. Macam ni okey lah. Kening biar kening kita lah. Yalah orang buat kening kita je tak kening. Okay? Mak hari raya tu esok.